Terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya ingin berbahas belanjawan tambahan ini dengan melihat kepada beberapa aspek penting. Pertama, sebelum itu bagi kita memahami apa yang tersirat di sebalik bajet 2024 yang lalu adalah kita kena memahami terlebih dahulu apakah dia sebenarnya kerangka ekonomi madani yang diperkenalkan oleh kerajaan hari ini. Saya kira itu sangat penting untuk kita menjawab berbagai persoalan yang ditimbulkan dalam bajet atau pembelanjawan pengurusan tambahan ini. Jadi saya nak mulakan dulu bagi kita memahami kerangka ekonomi madani ialah kita melihat ada dua bentuk pendekatan strategi. Satu adalah memperkenalkan dasar-dasar yang progresif. Progresif bermakna untuk menambahkan lagi pulangan kantung negara supaya boleh dibalikkan atau dikembalikan kepada rakyat. Kita mengambil pendekatan-pendekatan progresif dan bukan regresif. Makna regresif, kita terpaksa ambil cukai lebih tinggi, kita terpaksa memperkenalkan rejim cukai yang baru. Dan ini mungkin menimbulkan berbagai masalah dari sudut infrastruktur dan persediaan. Adapun kalau kita memperkenalkan strategi yang progresif, itu bermakna kita cuba melihat apakah perbelanjaan-perbelanjaan yang tidak efektif, yang dengan itu telah mengambil kos yang tinggi kepada kerajaan. Maka salah satu yang diperkenalkan oleh ekonomi madani ini adalah penyasaran subsidi. Saya kira itu isu besar kenapa perbelanjaan tambahan ini diminta oleh pihak kerajaan. Kerana di dalam perbelanjaan, di dalam penyasaran subsidi sebagai satu daripada dasar yang progresif, kita dalam bajet 2024 dianggarkan untuk menjimat 11.5 bilion ringgit. Tapi mungkin dalam nak capai 11.5 bilion itu ada sikit glitch ataupun ada sikit hiccups. Ya. Mungkin antaranya ialah penyasaran asal yang kita perlu capai. Saya bagi contoh lah kalau di sini saya tengok. Dianggarkan apa yang dinamakan sebagai penjajaran semula subsidi elektrik. Dianggarkan penjimatan 8 bilion. Ya, nanti mungkin menteri boleh jawablah adakah tercapai atau tidak. Sebab ini yang memberi kesan kepada perbelanjaan yang diminta tambah hari ini dekat kita ni. Yang kedua ialah penyasaran subsidi diesel, Tuan Speaker, yang dijangka untuk dijimat ialah 7.4 bilion. Jadi 7.2 bilion. Begitu juga penjimatan subsidi ayam. Ramai yang tak tahu ya, sebulan kerajaan jimat 100 juta. 1.2 bilion untuk setahun. Jadi melalui anggaran itu maka kita dapat 11.5 bilion yang dianggarkan untuk kita capai, di mana di dalam anggaran itu sudah tentulah kita nak lihat di dalam Dewan ini, kita nak tanya kepada menteri sejauh mana tercapai. Dan satu lagi ialah saya rasa ada satu yang penjadualan subsidi itu agak tersasar sikit, iaitu ataupun tak dapat dilaksanakan lagi, iaitu subsidi RON 95. Ia telah diisytiharkan sebelum ini, tetapi pelaksanaannya belum lagi berjalan. Dan di situ saja, Tuan Speaker, kalau kita melihat anggaran penjimatan RON 95 ialah nilai dia lebih kurang 4.1 bilion. Jadi apakah kerana penjadualan yang kita tertangguh untuk capai hasrat RON 95 ini juga menyebabkan anggaran perbelanjaan kita yang asal itu lari daripada sasaran dia. Sebab itu Tuan Speaker, saya ingin jelaskan di sini dasar progresif sebagai satu strategi pendekatan untuk kewangan negara ini tidak mudah. Tidak mudah. Kerana ia melibatkan soal penerimaan rakyat yang terpaksa menerima kenyataan bahawa hari ini bukan lagi subsidi secara total, tetapi subsidi yang secara bersasar. Walaupun kita tahu ada pihak-pihak tertentu ambil kesempatan dasar progresif yang diperkenalkan ini untuk jadikan dia bahan politik.
seperti menyatakan ini akan merugikan rakyat dan sebagainya. Sedangkan kefahaman kita kepada model ekonomi madani ialah kita nak bela orang yang memerlukan. Orang yang sudah ada keupayaan. Kenapa mereka perlu subsidi lagi? Dan saya duduk di dalam dewan sebelah sanalah dengan Datuk Speaker, ya, 15 tahun. Dr. Hatta berada sama. Berapa kali kita bercakap lah Dr. Hatta, Yang Berhormat. Sasarkan subsidi. Dan waktu itu kami duduk kira-kira dah capai penjimatan 10 bilion. Tapi apa yang membezakan dahulu dengan hari ini? Keazaman politik. Itu yang paling penting dalam kita memperkenalkan dasar progresif. Dan kita tahu dasar progresif bukan semua orang suka. Sebab itu dasar progresif dia tak famous. Sebab ada pihak-pihak yang akan terkesan. Dan lebih buruk dalam politik tanah air ini ialah ada pihak yang mengambil kesempatan untuk menimbulkan kemarahan-kemarahan. Sedangkan dia tidak tahu bahawa cara yang progresif ini hakikatnya adalah untuk membela orang-orang yang tertindas. Jadi adakah kita menyatakan kita sokong nak bela orang yang dah maha kaya itu, tiba-tiba kita nak bagi lagi dia subsidi? Mana aci orang tahu kata? Termasuklah ketirisan. Subsidi yang diberi disalahgunakan. Termasuklah juga warga asing lebih kurang dalam 3.5 juta yang mereka tak bayar apa pun, mereka dapat nikmat, ya. Jadi soal-soal ini semua perlu kita fahami dalam konteks kerangka ekonomi madani. Di mana hala tujunya? Dan ini yang kita namakan sebagai, ya, ekonomi ataupun pendekatan yang bersifat progresif. Saya balik kepada satu lagi pendekatan, iaitu apa yang disebut di dalam ucapan bajet oleh Perdana Menteri sebelum pada ini, iaitu fiscal consolidation ataupun konsolidasi fiskal. Itu dia dasar progresif satu hal. Tapi fiscal consolidation juga sangat penting. Dan kita faham sahabat-sahabat, apa yang Berhormat Senator mempertikaikan ataupun melahirkan rasa bimbang. Bagaimana keadaan hutang negara? Bagaimana defisit? Itu semua memberi kesan kepada bajet secara yang lebih makro, ya. Jadi untuk kita melihat pendekatan secara efektif dalam fiscal consolidation ini ialah ada dua, orang kata, strategi yang penting. Pertama ialah kita kena mengurangkan defisit. Dan pengurangan defisit ini boleh dilihat di dalam berbagai pendekatan secara kerajaan lebih berjimat dalam perbelanjaan, kerajaan lebih berjimat dalam dia punya spending contohnya. Itu sebahagian daripada mengurangkan defisit. Tapi kita tak boleh elak juga pada waktu yang sama. Kita ada masalah yang kita kena orang kata selamatkan perkara yang priority, perkara yang utama. Kalau kita tak buat, dia akan bagi kesan khususnya kepada sektor yang sangat strategik kepada negara. Jadi membuat keputusan Tuan Speaker untuk kita nak kurangkan defisit pada waktu yang sama kita terpaksa hadapi masalah-masalah yang ada di depan ini memang bukan mudah. Sangat-sangat sukar. Tapi apa pun terbukti keazaman kerajaan madani hari ini, iaitu kita semua hari ini atau di sini telah pun meluluskan satu akta yang dinamakan sebagai Fiscal Responsibility Act ataupun Akta Pertanggungjawaban Fiskal. Itulah roh dan semangat dia supaya kita nak keep the government on the toe. Antara sasarannya ialah pengurangan defisit tidak boleh lebih daripada 3% berbanding dengan KD&K, which is good. Itu sangat baik. Maknanya kita mengambil pendekatan yang berbagai. Dan juga kita tengok dari sudut pengurangan hutang. Pengurangan hutang ini kita tidak boleh lebih daripada 60%. Lebih daripada berbanding dengan KD&K. Ini adalah fiscal consolidation yang perlu kita tengok untuk kita memastikan pertanggungjawaban perbelanjaan negara itu sangat-sangat telus dan dia akan dipersoalkan di dalam Dewan ini. Cuma saya ada satu persoalan yang saya nak tanya kepada menteri yang ada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar, ya, ucapan saya ini, iaitu
Bilakah kerajaan yang sebelum ini kami mendengar di Dewan akan memperkenalkan apa yang dinamakan GTA, ya, GPA, Government Procurement Act. Saya tak tahu dalam bahasa Malaysia apa. Government Procurement Act, Akta Procurement Perbelanjaan, perolehan. Ya, Akta perolehan kerajaan. Sampai lupa bahasa Melayu. Dah biasa dengan bahasa Inggeris. Kita keluar bahasa Arab. Tuan Speaker, ini sangat bagus. Sebab di situ juga akan ada satu tanggungjawab kepada perolehan. Kerana perolehan ini adalah antara yang perbelanjaan yang agak besar yang ditanggung oleh kerajaan, dan mungkin berlaku di sana juga kasus-kasus tertentu yang contoh ada projek yang berprofil tinggi, projek yang mungkin memerlukan pihak tertentu sahaja yang boleh laksanakan benda itu, maka ketulusan procurement itu mesti diceritakan kepada rakyat dan mesti dipertanggungjawabkan di dalam Dewan ini. Sebab tadi fiscal consideration, sejauh mana fiscal consideration ini boleh tercapai dengan ketulusan bahawa perbelanjaan, perolehan kerajaan itu tidak berlaku ketirisan. Jadi dua strategi ini, ya, adalah merupakan strategi ekonomi madani, kerangka ekonomi madani. Pada waktu yang sama, dasar-dasar progresif diperkenalkan, termasuklah kita pada waktu yang sama tahu kesan-kesan dia kepada rakyat, maka adanya di sana penyelarasan gaji, perkhidmatan awam, supaya ditingkatkan perbelanjaan untuk mereka berbelanja lebih daripada apa yang sedia mereka belanja, supaya kitaran ekonomi lokal itu berjalan. Termasuk juga gaji progresif untuk swasta. Dan semua ini adalah satu langkah yang bagi saya menyelesaikan masalah yang ada di hadapan, tapi pada waktu sama melihat bagaimana masa hadapan dengan ekonomi baru yang diperkenalkan. Dan nanti esok kita akan bincang pemerangkapan karbon dioksida sebagai satu sumber ekonomi yang baru, solar energy ataupun energi boleh diperbarui. Ini semua jika kita faham kerangka ekonomi madani, barulah kita boleh melihat secara mana kerajaan hari ini mereka bergerak, dan kita juga mengkritik di atas kerangka itu supaya kita dapat memastikan kerangka ini benar-benar dapat dilaksanakan. Dan soalan akhir yang saya nak ajukan kepada pihak kerajaan, menteri, ialah kalau kita akan menuju kepada subsidi RON, penyasaran RON 95, ya, yang kita dianggarkan boleh selamat 4.1 bilion itu, jawapan ini belum ada lagi secara tuntas, Tuan Speaker, iaitu mekanisme dia bagaimana. Adakah sama dengan diesel? Contoh diesel, kita hadkan harga dia, harga pasaran, kemudian kita kena pasti yang dikatakan cut fleet itu siapa yang layak dapat, dan kemudian kita bagi satu lagi nama dia saya tak ingatlah, yang untuk mereka yang memerlukan itu, ya, sejati ingat, kita bagi kat dia pula. Dengan itu dia akan masuk dalam dia punya budi madani. Dia banyak sangat madani, sejati madani, budi madani, itu madani. Jadi saya nak tanya, adakah sama pendekatan dia? So ada mekanisme tertentu dekat PAM tu kah, atau mekanisme tertentu ada kad tertentu kah? Hingga hari ini kami semua belum ada jawapan. Jadi saya harap pihak kerajaan apabila mereka memperkenalkan sesuatu dasar yang sangat progresif ini, hendaklah juga mereka meyakinkan rakyat bagaimana mekanisme dia, supaya tak timbullah suara kiri kanan yang kata macam-macam. Biar jelas komunikasi dia dengan rakyat. Dan saya nak ulangi, sememangnya dasar progresif bukan sesuatu yang popular, tapi kita tidak ada pilihan, dan kita minta rakyat faham semua ini dilakukan untuk dikembalikan penjimatan itu semua kepada sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion dah naik 10 bilion. Kita bagi lagi sumbangan rahmah lagi. Lepas tu jualan rahmah kita bagi dengan harga yang rendah. Semua ini perlu duit, dan duit itu kita tak ambil daripada pihak lain, tapi kita menggunakan pendekatan dasar-dasar progresif. Sekian dulu, terima kasih Tuan Speaker. Mohon pencerahan daripada pihak menteri.
Terima kasih Wabi Datuk Mujahid. Saya amat tertarik tadi. Bukan saja penjimatan dari segi perbelanjaan kerajaan, tapi mengikut laporan yang saya baca pada hari ini, Angkasa pun dah beri amaran kepada ahli-ahlinya supaya tidak mengambil pinjaman pada pinjaman melebihi daripada kemampuan untuk membayar balik, semata-mata kerana perbelanjaan menjelang hari raya ni. Jadi ada dua aspek tu yang kerajaan juga perlu melihat tanggungjawab kerajaan dan juga tanggungjawab rakyat itu sendiri supaya berbelanja secara berhemah. Jadi menarik tadi ucapan YB tadi, sebab tu saya bagi masa tambahan. Sekarang ni saya